Aku pulang. Hai, ini cerita tentang keluarga aku. Aku seorang lelaki lembut dan juga seorang tukang jahit kampung. Order aku kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi kalau tak ada tu nak buat macam mana? Dah nasib dek. Basically, aku bukan anak mas dalam keluarga aku. Alhamdulillah, anak-anak ustazah. Yang ini pula inilah perbezaan di antara Nun Sakinah dan Nun Syakir. Okey, aku hantar kat mak Atas kau. Thank you, Fitri. Bye. Kesat. Anak nombor 2. Dia tidak anak paling berjaya lah dekat mata parents aku. Dia cakap dekat mak, dia pensyarah agama. Tapi anak emas dalam keluarga aku. Inilah dia, anak nombor 3. Nama dia Fitri. Dia CEO dekat Combo International Sdn Bhd. Duit dia berkepuk-kepuk. 7 keturunan tak habis makan. Tak macam aku. Ada betul. Ni Rose, anak bongsu dalam family aku. Zaman study dulu, dia tak adalah pandai mana. Tapi, setiap semester dia punya pointer 4 flat. Kau rasa kenapa? Ini mak aku. Nama dia Nurul. Mak aku ni hobi dia mengumpat. Tak. Maksud aku hobi dia mengumpul koleksi Tupperware. Dan juga gelang emas. Apa susah? Kalau nak duit, minta je lah nak manja dia. Yang ni pula bapa aku. Spesies kaya kampung. Cash memang non hada. Tapi tanah dia 10 ekar. Kambing pula 40 ekor. Hobi? Nak cakap bapak sendiri. Malu pula kat orang. Dia suka cuci mata kat TikTok. Tengok janda. Kau dah lambat. La ilaha illallah. Asyad, kau tak nampak aku jalan ke? Kau buta ke? Kau yang buta. Kau tak tengok kaki orang. Aku dah duduk sini dah buta ke jalan. Dah mana je lah. By the way, kau dah set essay kau belum? Sebab essay aku tak siap lah. Aku nak cepat. Tiba-tiba kau menyebabkan sedar. Kenapa? Lecturer nanti marah baru tahu kau. By the way, aku nak tanya jugalah kat kau. Lecturer kita tu macam essay jugalah kan? Kenapa kau tanya pasal dia? Kau suka dia ke? Coy, mana ada lah kita jatuh macam mana pula? Ya. Yalah, aku duduk mana, Weh? Kelas lah. Okey, jap. Adik aku seorang ni memang liar. Social life, tak payah cakap lah. Macam kelkatu malam. Tapi bab duit bagi dekat mak aku, nombor 1. Sorry lah mak kacau kau Fitri. Nak tanya, kau dah bayin tak duit mak Fitri? Dah lah mak, semalam kan Fitri dah transfer. Oh ya ke? Mak manalah tahu, biasanya ayah kau lah tengok-tengok bayin tu. Transfer. Mak manalah tahu. Fitri dah masukkan semalam. Okeylah mak, nak sambung meeting ni. Okey Fitri, terima kasih tau. Sayang Fitri, bye. Assalamualaikum. Salam mak. Umi, masa kakak balik daripada umrah hari tu, kakak ada belikan kurma ajwa dari Madinah khas untuk Umi. Ya Allah, anak Umi. Sejuk perut Umi mengandung. Terima kasih Umi, Alhamdulillah. Masya Allah Umi, izinkan kakak membaca sepotong hadis untuk Umi. Okay. Barang siapa yang memakan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi, tidak akan memberi mudarat sebarang racun mahupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Alhamdulillah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya Allah, anak Umi. Nampak baik macam malaikat kan? Tapi sebenarnya dia ni owner club paling berjaya dekat KL. Duit dia tak tahu nak cakap macam mana. Hey Sherry, what you think about my place? Your club very amazing. Really? Yeah. I'm flattered. So why do you ajakkan kawan you datang every weekend? Sure. Kan? Boleh kan? Boleh. Don't worry. Okay, let's go. Sekarang ni cerita pasal aku. Aku pernah lah jadi nelayan. Tapi itulah,
jadi nelayan gagal. Tak apa, aku tak menyerah. Aku try pula nak jadi tukang masak. Still sama, nasib tak menyebelahi aku. Jadi tukang masak pun gagal. At the end, aku jadi je lah tukang jahit kampung. Itu pun ada tak ada je, Dik. Pagi, siapa ketemu pagi lah. Aku, lelaki aku bukan nak tolong aku. Banyak dah sampai sangat. Lihat. Kau apa benda kau buat tengah hari buta ni menyapu dengan bedanya? Tengah hari buta menyapu ni. Aku ni dari pagi laki aku tak nak tolong aku menyapu ni. Kau tak nampak banyak sapan sarat. Kalau kau menyapu ni tak habis. Meh kau teman aku pergi rumah si Alung tu. Rumah si Alung tu lah Mak Nurul baju aku ni dibuatnya habis. Memang. Aku sebelum ni hantar kat designer. Tapi tahun ni tak sempat. Mak Iti, kau bukan nak pergi semua si lembut tu? Tu, nampak? Mana dia mana? Aku ni geram dengan dia ni. Mana? Lembut. Kau tengok apa yang kau buat dengan baju aku ni. Habis bengeng-bengeng kau jahit. Kau kata kau pandai jahit sangat. Aku ni beli baju ni, kain baju ni mahal. Kau tahu tak? Dekat apa sih? Betul tu lihat. Aku dah kata dah tak payah nak jahit baju-baju. Tak payah cari duit. Geram aku lihat dengan dia tu. Okey, dipendekkan cerita, nasib aku memang tetap dekat kampung. Sebenarnya, ada cerita di sebalik mi. Kalau korang nak tahu, masa aku tengah tunggu result, sambil-sambil aku dengar earphone, poster sampai. Tapi... Poster! Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Dek. Ni ada surat untuk Arif bin Malap. Masya Allah, terima kasih, Dek. Sama. Beasiswa? US? Fitri! Kau ni nak apa? Memekak-mekak ni. Saya tengok aku senang ke? Siapa tengok ni? Benda apa ni? So, beasiswa si lembut tu lah. Beasiswa? Beasiswa tu apa? Beasiswa tu offer letter lah pergi overseas. Kau biar betul. Serius lah. Ni kalau mak ayah tahu ni, masak ni. Kau nak jaga ke orang tua tu? Aku tak nak. Aku pun tak nak. Kau ada cadangan? Aku rasa kan, aku surutkan surat ni. Tak payah suruh-suruh. Kita bakar je. Biar je si lembut tu. Bakar? Kita bakar. Cepat, bakar. Lagi lah. Pada muka si lembut tu. Beasiswa US. Arif bin Malap. So, tak dapat pergi overseas lah? Biar. Hoi, kakak! Fitri! Kalau aku bagi tahu ayah, mati korang. Kau ni memang siap kau ni. Dak, engkau ni apa masalah engkau? Kau bukan bakal soalung. Aku punya pasal lah yang kau masuk campur kenapa? Aduh, sakit lah bang. Tak payah. Dak, engkau nak bagi tahu tak sekarang ni? Tak, dia minta maaf. Engkau jaga mulut engkau. Kau bagi tahu, mampus kau. Ros. Mana kau punya baju? Kenapa kau tak tukar lagi? Tak payah lagi. Punya budi mana? Tak ada duit. La ilaha illallah. Kenapa kau tak call mak kau ke, bapak kau ke, ayah kau ke, abang kau ke pun? Macam mana? Nantilah aku text. Kau dah check dia? Belum. La ilaha. Kau tak beritahu tadi. Kau dah register ke belum? Aku tak ada duit nak register macam mana? Ni macam mana ni? Betul kau balik macam mana? Dekat je kan hotel kita. Tak apalah, nanti aku try call abang aku lah, kat aku ke. Kau ni pun satu. Tak beritahu tadi aku macam mana. Tak apalah, Syed. Nanti kau bagi tahulah lecturer kau. Okey? Tak aku lah Cik Along. Aku tak ada duit dah pula. Aku cik ayah. Lah, orang tu boleh banting je. Tuh, siapa lah tak ada duit. Aku cik mak lah. Aku cik mak. Bro, lama tak jumpa. Kau bila sampai? Hai Fitri. Malam tadi mana? Malam tadi keluar rumah je. Kamu keluar? Ada hari keluar, penat lah. Fitri, apa pening lah. Mana nak expand business ni? Kau ada idea tak? Alah, bisnes ni kalau kau nak kembangkan senang je. Kau cari funder lah. Funder? Aduh, mak tak reply pula. Aku dah lah kerja nak guna duit ni. Hai. Betul lah macam ni. Kata aku minta tolong kakak. Yes, kakak. Okay, minta tolong kakak. Oh gosh.
I have to think about it. We'll see how. Hello, Assalamualaikum, Dek. Hello, Assalamualaikum Kak. Ya, kenapa? Kakak tengah buat apa? Oh, kakak ada kat kelas ni. Tengah ngajar student. Kenapa? Oh, ya ke? Kakak, ni adik nak minta tolong sikit boleh tak? Minta tolong apa, Dek? Kan bulan ni adik sepatutnya kena bayar yuran dah untuk 1 sem ni. Tapi adik tak bayar lagi. Sebab adik ada duit. Duit? Adik nak berapa? 8,000 kan untuk 1 sem ni. Oh, sekejap. Boleh? Cik, adik kau minta duit. Aduh, duit. Fiti, I have money but my handbag, my shopping. Kau kerja shopping je. Aku pun Fiti, banyak kerja. just for this time. Branches lagi. Kita tahu. Kau 4, aku 4. Berapa dia nak? 8, kita tahu. Aduh. Aku transfer kau. Okay. Dek. Ya Kak. Okey, boleh. Nanti akak transfer, okey? Betul ni Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Sayang Kakak. Nasib baik. Hai. You ni dah kenapa? Nampak bad mood je. Kita datang ni kan nak makan. Memang I bad mood. You tak nampak ke perut I ni makin hari makin besar? You tak nampak ke? Kan I dah cakap dekat you. I bagi duit dekat you. You pergi gugur je budak tu. Kan senang. Senang you cakap gugur. You tahu tak I ni mengandung 9 bulan. Penat-penat. You cakap macam tu je senang. You. Dah lah, cukup. Enough. Yo. Nak cerita ni, anak aku si Fitri sejak jadi CEO Kombu. Apa Kombu tu? Gaji dia RM100,000. Oh, syukurlah aku kehadap ilahi. Kau tengok ni dia bawa beli RM35,000 ni. Besar. RM35,000. Dengar-dengar anak engkau dia sejebat tu jadi restoran, kerja restoran ni. Gaji RM1,500 macam tu lah dengar ya. Cukup ke Leha? Leha cukup ke Leha? Mak Iti punya anak sejebat tu. Nak belanja. Cukup je lah. Aku ni bersyukur. Betul Tak ya. macam anak kau RM100,000 kan? Ya, setiap bulan bagi RM10,000. Ya Allah, aku syukurlah. Iti ya. Syukur betul. Alamak. Si Petri ni call lagi. Kau nak bagi duit lagi. Aku angkat telefon dia dulu ya. Leha. Kau bukan tak tahu. Kita bukan tak tahu. RM100,000 gaji anak dia bukan selalu balik kampung. Duit bukan buat masuk kubur pun. Ya. Hati ini makin sayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah balik pun awak. Awak tak masak apa-apa untuk saya? Saya pun nak masak sayur panas-panas untuk awak. Awak dengan anak-anak awak sama je lah. Kau yang kisah pasal saya. Kenapa awak nak marah-marah tiba-tiba ni? Balik-balik Payahlah nak saya duduk marah-marah. warung janda depan tu lagi rajin melayan saya. Ada pula cakap macam tu. Ni anak-anak awak ni tak balik dah nak raya. Tak kerti-kerti nak balik. Sabarlah, dia orang kan tengah kerja tu, tengah sibuk cari duit. Itulah. Awak daripada dulu asyik backup anak-anak je. Tu budak-budak tu jadi perangai macam itu. Alah, awak janganlah marah-marah sangat. Dia kan selalu call saya, selalu call awak kan. Ayolah selalu call awak je. Bagi duit pun bagi duit kat awak, bukan bagi dekat saya. Tapi kan untuk kita semua, belanja untuk sama-sama satu keluarga. Awak jangan ingat saya tak tahu budak-budak tu buat apa kat bandar. Saya selalu tengok TikTok dia orang. Pandai-pandai je awak tuduh anak kita yang bukan-bukan. Awak tu dah lah buta IT TikTok tak kerti. Tak apalah bang. Zaman-zaman sekarang ni tak payah nak tengok-tengok TikTok. Dunia pun nak kiamat dah. Inilah mak dengan ayah aku. Kadang-kadang macam anjing dengan kucing. Tapi kalau sweet, sweet betul. Long, kau tengoklah bapak kau tu. Sibuklah tengok handphone. Tak apa tengok TikTok tu apa tak. Mana ada saya? Saya tengok apa? Saya baca TikTok. Itulah bapak kau tengok tu Susah pula masuk ni. Long, mak suruh tengok kejap nasi yang mak tinggalkan tu. Sampai berasap-asap hangit dah tu. Ya Allah, ya Tuhan, kau memang anak tak guna tu tak? Geram betul mak kat engkau ni. Sibuk dengan kau punya menjahit tu. 1 sen pun tak pernah bagi kat mak pun. Pergi tengok sekarang lah. Bagi ayam 10 kan? Okey.
Satu ekor berapa? 20 ya? RM20. Menonong je kau. Nak pergi mana? Sally. Boy, sedap mulut dipanggil orang Sally. Ayip lah. Orang kata hari ni ayam laku. Banyak ke lakunya? Banyak lah. Oi. 3 ekor ni. Mak nampak ada benda yang baru ni. Gelang baru. Oh, halal ke ni? Kau ni. Aku tetap kau kan. Ha. Halal lah. Orang gurau sikit pun tak boleh lah. Sudahlah kau, Sally. Pergi kedai dulu. Tok Mi. Lama tak jumpa. Tak cerita. Apa dia kamu datang ni? Ni susu ni saya nak 3 tin. Okey. Cuba kira berapa harga dia kejap. Susu 1 RM3.5. Nampaknya dah belik-belik, isi dia macam tak ada. Macam biasalah. Masuk dalam buku 35. Boleh? Boleh tu bukan tak boleh. Masalahnya aku bukan menjaga buku 35. Kalau hari-hari orang datang nak buku 35 je, baik aku jaga semuanya. Bukan macam tu. Tok Mi bukan tak faham. Orang ni niaga dah lah. Niaga bajai baju je. Itulah orang bayar pun sikit-sikit. Dia macam ada bayar, ada. Tapi jangan risau. Orang macam biasa lah kan. Masalahnya yang kau punya tu pun kemasukannya banyak. Pengeluaran dia sikit tu tak bayar-bayar je. Berat sikit je aku tengok. Buku tu dah aku belum lekat tek tampal ni dah. Sedap-sedap 1 hari bulan nanti aku habis semua dah gadaikan tu kau dia. Cuba kau jadi macam abang ni, macam adik kau tu tak pun nak kakak tau. Sekali datang beli settle tak apa pening kepala. Sekali beli banyak terus. Yang kau menggesek-gesek tu macam monyet kena belacan. Kenapa? Tak betul nak buat macam mana. Masuk buku 35 boleh pening kepala aku. Yelah. Aku tahu 2 bulan ni kamu settle kan? Allah. Ni sayang Tok Mi. Should I wear for tonight? Is it this? No, I already wear it last month. I'm not gonna wear the same handbag every day. It's too big. How about this? Wow. Okay, maybe I'm gonna wear this. And where? This is my black card. There you go. One is for my dress and one is for my handbag. And how about my new branch? Datin Sri Farida Rosmain. I'm gonna call her up. Okay. Hello, Datin. Excuse me, Datin Sri. Okay, sorry. Datin Sri Farida. How are you? Not feeling well. Are you free this evening? Why? You nak jumpa I ke? Yeah, if possible. Sekejap je, Datin, I promise. But, sekejap, I fikir sekejap. Okay lah, you datang kat resort I pukul 5 petang. Your result at 5. Perfect. See you then. Bye-bye. Okay, bye. Nak duit aku lah tu. Hey, are you free today? Free? Want to follow me? No. I have a meeting with Datin Farida at 5 this evening. Still have time. Okay. Let's go. Let's go. You wish me luck, okay? I'm so nervous. You relax. Okay, you relax. Okay? You relax. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Jom. Hi, Datin. Long time no see. Hi, dear. You smell good. Is that Gucci? Of course lah, as usual. How are you? Lama tak jumpa. Sihat ke? Alhamdulillah. Macam biasa. So, apa cerita? Tak adalah. Actually, I want to expand my business. Like as you know, my current business goes very well. So, I fikir macam I nak cari fund lah. Maybe I can show you my proposal? Okay. Okay. So, what do you think? Okay juga macam ni. So, you propose untuk you 60, I 40. Is that okay? Macam mana kalau 50-50? 50-50. Okay, since it's a new business, so okay lah, deal.
Ya, I memang suka tengok usahawan Melayu yang berjaya macam you ni. Thank you so much, Lagipun bukan Tati. banyak pun you minta kan. 5 juta je. Tak banyak kan? Ya. Thank you. Syah, jom balik, aku penat lah. Oh, lepaslah kejap. Aku tahu kau stress. But ada satu tempat ni, aku kenal owner dia and tempat dia feel gitu je. Dia macam chill, relax. Kat mana? Adalah, tapi aku tak boleh bagi tahu kau sekarang. Kau suka nyanyi tak? Apa katanya aku suka nyanyi? Ada lah, kau mana boleh bagi tahu. Aku suka nari tapi satu tempat memang best gila. First and last Ya, Kau okey jangan bawa je. tu bukan. Tak adalah. Come take that. Hey babe. Hi, I'm Shai. Oh, dah lama tak How jumpa. are you? Good je lah. Tapi how about you right now? I'm good as usual. Today I bawa seorang kawan I best friend. Really? Ya. You nak tengok tak? Nak jumpa tak? Oh my god. Dah tengok aja. Jom. Rose, this is the owner, Ernie. And Ernie, Yes. this is my best friend. Kakak! Arshad, wait. Can I have a moment with my sister? Yes. You wait outside. Okay. Okay. Dek. It's okay. You relax. Apa kau bawa sini kak? This is my place. Tak, kau tipu mak kat kamu. Pakai tutup lituk. Bukan tipu. Aku tak sangka lah kerja kau macam ni kak. Kau dengar apa aku nak cakap dengan kau? Tak. Dah kak, aku tak cakap apa-apa yang kau cakap dengan mak ayah sendiri. Kau dengar apa aku nak cakap? Asyad, jom. Dek! Jom. Fitri pick up the phone. Hello, Fitri. Ya, kenapa? Fitri, kau tahu tak adik kau datang kelab aku tadi? Kau ni biar betul. Yes, dia datang dengan kawan dia si lembut tu. Lepas tu macam mana sekarang? Aku tak tahu Fitri. Aku rasa kau pergi tutup mulut dia. Aku tak tahu apa kau nak buat. You just do what everyone. Aduh, budak ni memang menyusahkan lah. Tak apa, nanti kau ajar dia. Yes, Fitri. Aku tak boleh. Aku tak nak mak sampai ayah tahu pasal benda ni kantoi habis aku. Sekarang ni kau relax. Kau biar aku settle kan? No, Fitri. Kau pergi sekarang. Kau pergi cepat, okay? Okay, bye. Tanya apa anak? Ni soalan Adik. Hello. Hello. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Halo, sihat ke? Alhamdulillah. Adik sihat? Alhamdulillah sihat. Alu dah makan? Dah. Adik kenapa ni, okey ke tak ni? Okey je. Asyik rindu Alu. Ibu ayah sihat tak? Ibu ayah sihat. Baju macam mana? Tempahan baju nak kata banyak tak banyak. Ulang-ulang itu je lah bajunya. Orang yang dalam kampung ni itu juga. Oh ya ke? Adik jangan lupa tau belajar elok-elok Jaga diri. Alu pun sama. Okey. Aku dulu Okey, baik. Assalamualaikum. Bye. Salam. Hello, Assalamualaikum adik. Halo, sihat? Alhamdulillah. Sekejap, adik okey ke tak ni? Adik okey je, adik sesama sikit. Oh. Alo, adik nak tanyalah. Sebelum ni, Alo dah dapat beasiswa kan? Alo tak pergi cek ke? Alung tunggu juga surat tapi mungkin bukan rezeki Alung lah kot. Nak buat macam mana kan? Alo tak tanya Pak Angah ke? Pak Lang ke? Diorang kan kerja dekat pejabat sana. Tapi benda dah lepas dik. Tak apalah, mungkin rezeki Alung kat kampung jaga mak ayah kan. Korang je lah realisasikan impian Alung. Okay Alo. Okay lah adik nak sambung study lah Alo. Alo jaga diri okey? Belajar elok-elok tau. Okey, kira salam kat mak ayah juga. Okey, Assalamualaikum. Salam Alo. Beasiswa?
ni beritahu kat Alung. Ni kalau Alung tahu ni, memang mampus aku kerjakan budak ni. Bodoh! Kau buka pintu sekarang! Kau buka! Dekat sini. Kejap! Bisik-bisik benda apa kau ni? Apa yang kau cakap dekat selembur tu? Ni, Sakit, tak cukup ke duit apa yang aku bagi kat kau selama ni? Tak Kau ada. ni melampau lah. Aku kalau aku tanya khabar dia je. Apa masalah kau ni? Shine bright like a diamond. Oh my god. Oh my god. Macam handsome je suara tu, macam oh my god, macam Cina lah. Kejap lah. Oh my god, oh my god, oh my god. Abang dia rupanya ingatkan Cina mana tadi. Sekarang ni kau nak berapa? Aku ada 2,000. 5 boleh? Sekarang ni aku ada 2,000. Lagi 3,000 aku transfer kat kau je. Yang kau nak apa? Weh, babe, kau okey tak? Aku okey. Abang kau ada pukul kau tak? Tak ada, tak pukul. Lebam sana sini? Tak ada. Tak Kalau macam tu okey je lah. Okay. So, abang kau dah lalang baling duit, kita kutip je lah. Boleh. Aku tahu suka nak duit juga kan? Alang-alang tu bagilah sikit, takkanlah kau suruh je kan. Dia aku mesti bagi kau, bagi aku. By the way kan, aku nampak abang kau tu macam handsome juga ni. Rasa celah mana muka gorgor macam tu kau nak? Yelah, kita kan macam mana tak kita suka yang putih-putih kulit dia. Nanti hari-hari kau kena pukul dengan dia. Kau nak? Tak nak lah. Tahu pun. Tak apa, aku bagi kau 1,000, okey? Kita pergi shopping. je. Kita pergi shopping, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Macam mana bisnes? Boleh lah kalau setakat nak beli sebidang tanah tu. Alhamdulillah. Cuma ujung-ujung ni dengan hutang, dengan ada yang curi lah. Pening kepala. Mencuri? Siapa yang mencuri? Siapa lagi kalau bukan anak kau? Hai? Si Sotong Kurita tu. Si Alung? Ya, siapa lagi? Takkanlah Alung tu mencuri. Takkanlah aku menipu pakai songkok ni. Jarang orang pakai songkok bohong. Kamu ada bukti ke? Kedai aku siap CCTV, hujung aku boleh saka lagi. Takkan tak nampak lagi. Berapa yang dicuri? Berapa banyak? Itu apa ni? Susu tin. Dia ambil je senyap-senyap. Berani mencuri budak tu sekarang. Itulah. Kau tengok-tengok handler dia. Jangan nanti bangun hidup nanti jadi labi-labi pula kan. Aku sumpah dia. Aku ni dah lambat nak pergi masjid ni. Tapi kalau aku dengar berita panas macam ni, aku siap budak tu nanti aku kerjakan. Tak tahulah. Kau tengoklah apa yang patut. Aku malah cakap banyak. Sekarang kecoh satu kampung ni kan. Dah lah, aku balik dululah. Gitu je. Aku nak terajang si budak ni. Elok-elok lah. Cintaku, cinta satu benua. Ku berlari mencari satu. Balik. Nak bagi duit lah tu. Alung! Betul kau kena apa yang Tok Min cakap? Sini kau! Sini kau! Benar kau jangan aku mencuri! Mereka apa mencuri? Alung! Istimewa! Curi apa? Alung ni kata kau curi susu kedai dia! Mana ada? Ada aku tak pernah mencuri! Kau dan diorang bengkel! Aku tiga je nak! Hello? Adik? Adik apa khabar? Tak adalah, Alung saja je call. Nak tanya khabar. Adik elok-elok yang belajar. Okeylah adik. Tu macam ayat tu. Ni ada Kak Ju ni. Okey. Assalamualaikum. Yet, Ya, apa Kak? kau buat kat sini sedih-sedih ni? Tak adalah Kak, nak macam mana? Ni apa ni? Tu tangan tu kenapa tengok ni? Lebam-lebam ni siapa buat kau ni? Yang sampai akak cari pula ni. Apa masalah ni nak raya lebam? Ayah. Tapi tak apalah Kak, kan? Kalau dah Macam ayah mana? kau tu, kau kena pasrah je lah. Sebab memang orang tua tu macam tu. Daripada dulu pun memang tak guna kan? Si orang memang selalu malang kan Kak? Akak tak boleh nak cakap apa lah Yet. Sebab tu, sebab ayah kau kan. Kalau akak yang pergi jumpa ayah kau kan lain pula cerita. Sebab Sayang orang. Bapak tak sayang orang. Adik-beradik lagi lah tak ambil tahu. jangan cakap macam tu Ye. Tak baik. Buruk baik pun macam mana pun tetap ahli keluarga kita Ye. Ayat tengok akak ni. Lagi hidup sebatang kara. Kalau tak ada Ayat, yang akak anggap macam adik akak ni, akak pun tak ada siapa-siapa Ye.
Apalah nasib aku. Ada bini pun macam tu. Anak-anak semua jauh. Alung. Kau dan diorang beza. Aku singa jana. Oh my god. Really? Aduh, aku pula dapat 35. Boleh lah. Aduh. Nombor 1 kau dapat. Ya, tu lah. Girl, congratulations. Kau dapat nombor 1. Komplek pula tu. But, sekejap aku nak asking kau something. Apa? Selalunya kau tiru juga assignment aku. Boleh pula kau jadi pandai macam ni. Kenapa Well, kau jealous dengan aku ke? Taklah juga, tapi tanya je lah. Adalah rahsia, takkanlah bagi tahu kau. Mana boleh. Kenapa kau tahu juga ke? Iyalah. Okay, rasa dia. Hello, girl. Kau ni berlama pula kerja kau kan? Dia, aku tengah teringat apa rahsia aku beritahu kau tadi. Aku lupa lah, aku lapar. Okeylah. Kita pergi makan dulu lah, okay? Jom. Jom. Kau ni macam-macam lah. Hey Ateng, apa khabar Ateng? Sudah lama tak ada jumpa. Banyak baik. Along sekarang sudah itu masuk 28 hari bulan Sudah itu mau dekat lagi raya. Dia punya adik-adik tak ada balik kampung ke? Ateng, you ini macam cakap bikin Wak punya hati banyak kecil Ateng. You tahu tak, Wak sudah call sama Wak punya adik. Diorang tak mau balik, mau macam mana cakap? Halo ayah. Kenapa Long? Along kenapa? Along ada masalah. Cakap, kenapa Along tak pergi ambil adik-adik Along tu? Along turut adik-adik Along tu. Dia orang tak nak angkat telefon, Along pergi Along pergi. Orang bukan tak cuba Kak. Cuba dah telefon. Nak pergi turut. Macam mana Kak? Orang ni dengan serba kekurangan. Duit tak ada. Kenderaan tak ada. Macam mana? Kenapa Along tak nak cakap dengan akak? Sedangkan daripada dulu Along susah ke, Along senang ke, Along bersama akak tak pernah tinggalkan Along. Tapi Kak, orang tak nak susah-susahkan orang lain. Orang ni dalam macam ni. Serba kekurangan. Duit tak ada, job kurang. Takkan nak susahkan siapa lagi? Mak, ayah. Takkan nak tolong. Along jangan macam tu Along. Walaupun kita tak ada darah daging, tapi Along tetap adik-beradik akak dunia akhirat. Tak apa Along. Akak pun ada kereta, ada rezeki sikit yang akak kongsi. Along ambil kereta ni, tu kereta akak tu. Along ambil kereta, Along pergi turut adik-adik Along. Ini ada duit cash 300, hasil niaga ayam tadi yang belen-belen nak raya ni Along ambil. Akak banyak tahu tak cukup. KL ni jauh, tak cukup. Along ambil ni. Harta, duit semua bukan boleh buat mati Along. Along ambil ni, tak apa. Along jangan anggap ini hutang. Ini okay? semua hasil berat. Tak apa. Along pergi jual ataupun pergi gadai je. Akak ada rezeki lain akak beli Along. Mai Along. Along bawa kereta elok-elok, okey? Selawat banyak-banyak, bawa kereta elok-elok tau Along. Halalkan makan minum orang Kak Terima kasih. Jaga diri. Alhamdulillah sampai KL. Ya, harap adik-adik aku suka. Ini nanas untuk Fitri ada. Budu untuk Ros. Bertoleh dengan ubi kayu untuk kakak. Harap dia suka. Tak sabar. Surprise! Okey, tutup mata dulu. Okey, Along ada surprise yang best sangat untuk adik. Apa tu? Cepat. Kira-kira 1, 2, 3. Bodoh. Ya Allah, suka kan? Apa dia rindu? Takkan satu je Long. Takkanlah 1. Banyaklah Along Ya bawa. Allah, dia suka bodoh. Terima kasih Along. Tapi jap, Along datang mesti ada sebab ni. Takkanlah nak jumpa adik sendiri pun kena ada sebab. Adalah maksudnya ada sebab Tapi lain. sebenarnya sebab pertama Along rindu kat adik Along. Yang paling penting Along datang sini sebab mak ayah nak suruh korang semua balik kampung. Serius bila? Malam ni lah, takkan Malam esok. Along hantar kita orang balik? Bawa korang balik, bukan hantar. Oh,
lah lupa. Aduh, adik study. Otak dah jam dah. Kejap, adik tengok jadual jap. Malam ni Janganlah tak boleh. Alah, sorry Along. Adik ada exam malam ni. Tak ada satu paper. Adik nak balik juga. Mesti mak ayah sedih Alung pulang tangan Janganlah kosong. macam tu. Tak apa. Along cakap dekat mak ayah, adik tak boleh ikut. Mungkin next time adik ikut. Minta maaf, sorry. Cakap dekat mak ayah juga adik kirim salam. Tak apalah kalau macam tu, adik ambil ni semua. Adik study elok-elok, okey? Okey, terima kasih Along. Ayah dengan mak biar Alung settle. Okey, bye Along. Bye. Assalamualaikum. Ya Allah, besarnya rumah adik aku. Oh, Assalamualaikum. Juga rumah besar macam ni takkanlah dia dengar aku bagi salam. Loceng tak ada rumah ni. Mana loceng ha? Mana orang ni? Siapa pula dia minta sedekah panas ni? Fitri! Bukalah pintu. Alung panas dekat luar ni. Aduh, kejap. Bibik, bukakan pintu jap. Panas. Tu dah si lembut ni datang. Ya Allah, besar rumah adik abang ni. Buka sini boleh? Sini. Jangan situ. Bukan sini. Oh. Ya Allah, lama tak jumpa adik abang ni, ya Allah. Fitri. Adik Alung sihat? Alung datang ni, Alung ada bawakan makanan kegemaran. Ni nenas ni. Dia sukalah nenas ni. Alung bawa untuk Fitri. Tapi, Alung datang jauh-jauh ni nak buat apa sebenarnya? Itulah. Alung sebenarnya memang tujuan Alung datang ni nak bagi makanan kegemaran. Tapi sambil tu, Alung nak ajak Fitri balik kampung raya. Aduh, engkau ni. Balik kampung. Kau main kerja lah kat sini. Tapi mak dengan ayah rindu. Aduh, engkau duduk kampung kau tak boleh ke jaga dorang? Kau sampai sini kau kacau aku. Janganlah cakap macam tu. Alung dah bawa makanan kegemaran. Dah kau pergi balik lah. Ni nenas kau ni. Aduh. Kau pergi balik. Gosh. Siapa ni? Takkanlah Fanta. Surprise! Along! Okey, terkejut kan? Along! Buat apa? Kat sini? Terkejut, sabar dulu. Okey. Boleh tak tutup mata? Alung ada lagi satu surprise untuk adik. Okey. Tutup mata. Benda rasa podan ni tutup mata pula. Dah ke? Belum. Untuk adik-adik Alung, mestilah kena buat surprise yang best kan? Okey, sekarang ni ready, buka mata. 1, 2, 3. Alung bawakan ubi kayu dengan petolin untuk adik. Really? Along, thank you. So, datang sini untuk ini ke? Macam mana Along dapat duit? Ni kereta macam ni, tak tahu jahit baju. Boleh beli macam ni? Mustahil lah jahit baju boleh dapat. Pinjam Kak Aju lah. Kak Ju, patutlah. Tak, sebenarnya Alung memang niat nak hantar surprise kat adik-adik Alung. Tapi sebenarnya Alung datang ni ada hajat. Hajat apa? Mak dengan ayah teringin sangat korang nak balik kampung. Oh, boleh Long, tapi mungkin bukan sekarang lah. Sebab sekarang kita dah masuk SEM baru. So nak kena mengajar kelas-kelas sirah, kelas tajwid. Mak dengan ayah macam dah lama tak jumpa sangat korang. Boleh Long, tapi mungkin sekarang ni Alung balik dulu. Sebab dia pun last minute sangat. Alung balik dulu. Aku nak pergi siap kelas ni. Nak mengajar. Mengajar? Macam ni? Kena tukar lah baju, belum iron lagi. Tudung semua tu baru basuh. Tak apalah. Kalau macam tu, biar Alung settle dengan mak ayah lah. Okey, Alung bagi tidur nanti apa-apa kat balik. Okey, elok-elok mengajar. Thank you. Oh, tiba-tiba datang tak bagi tahu. Hello. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Alung dah pergi dah kat rumah adik-adik. Tadi cakap dengan diorang dah nak suruh balik. Tapi diorang semua busy lah, Mak. Tak dapat nak balik kampung. Engkau tu memang kalau buat apa-apa semua tak jadi. Apa pun tak jadi. Tak apalah, nanti apa-apa Mak bincang dengan ayah kau macam mana nak buat. Nanti Mak message kau nanti. Okey lah. Bye. Bye. Awak dah ready belum nak call anak kita ni? Pejamlah mata tu, buat-buatlah sakitnya. Sakit. Mana kau butang nak tekannya? Jadi ke tidak tekan ni? Dengar ke tidak suara aku ni? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mana tu semua? Alhamdulillah. Tak ada apa, saya tanya. Kamu semua balik ke tidak?
Banyak kereta dah. Ni ayah nak tunjuk sesuatu ni ha. Tak tahulah Along dah cerita ke belum Along tu. Ni kamu tengoklah. Tengoklah mak kamu sakit ni. Ya Allah, Mak. Mak dah kenapa? Mak sakit apa ni? Ya Allah. Along ambil adik tu. Along kat situ lagi kan? Mak pergi ke tu? Adik. Mak kamu ni tak sihat. Kakak. Kita kena siap. Kita kena balik kampung juga. Betul, Fitri. Cepat-cepatlah kemas beg kamu tu. Jumpalah mak kamu ni. Manalah tahu hembusan nafas terakhir. Ayah tunggu kamu semua ya. Semua siap. Cepat. Aku datang ambil korang. Okey lah. Ambil adik. Along ambil adik-adik ya. Okey. Okey. Bye, jumpa nanti. Bye. Mana nak tekan ni? Ayah tak reti nak end video ni macam mana nak end ni? Ayah tak reti. Nak tekan ke mana ni? Mana ayah nak tekan ni? Habis pun. Dah. Anak rampak tak ada apa-apa. Along. Adik. Ya Allah. Yeay, adik balik. Yeay, balik. Cepat. Lagi saya letak belakang kan? Dah. Beg adik tak sini boleh? Okay, so bag ni letak sini je lah dulu sebab kita nak ambil Abang Fitri. Okey, boleh. Okay, let's go. Jom. Bek, ambilkan baju aku, Bek. Ya, Pak. Bentar, Pak. Aduh, mak pun. Tem-tem ni lah nak sakit pun. Bek, cepat sikit boleh tak? Ya, Pak. Ampun, Pak. Tuh. Orang dah nak cepat dah ni. Kita nama kau dia nama. Biasalah. Okey ya. Aku tengok laki tu dah kalau Bang. Hai Fitri. Kau budak-budak kenapa duduk depan duduk belakang? Kau ni. Yalah. Bising. Cepat sikit. Cepatlah. Jangan kasar dengan adik-adik. Kau diam. Pagi kau ni. My bag. Oh, ni tudung kena bawa sampai kampung. Okay, that's good. I just go. Kak, cepat sikit. Kau ni lambat ah. Dah sabarlah, Fitri. Cepat sikit. Kau tak boleh sabar ke? Kau cepat seorang je. Lambat. Lambatlah kau ni. Fikir aku banyak kerja tau. Kau boleh dengan sabar tak? Dengan make-up lagi. Aduh. Aku nak pakai tudung lagi. Nak cari baju lagi. Look, Ernie, regarding that business deal, I think it's a really brilliant idea, but I'm on a rush now. We'll talk later. Thank you. Okay, Datin. I'm glad to hear that. Okay, no worries. Anything, just hit up. Thank you. This 400,000. Aku asyik lah. Bosan lah. 750,000. Babe. Hai. Kau kat mana? Dekat bilik je lah. Tapi nak keluar lah. Masih keluar je. Ya, aku tak sabar tau lah balik kampung. Seronok lah. Best lah kau balik kampung. Aku ni tak balik kampung-kampung ni lah. Macam tak ada kampung pula aku rasa. Janganlah macam tu. Nanti aku balik. Kita keluar, okey? Okey lah. By the way kan. Aku nak minta maaf tau kalau aku ada buat salah silap dengan kau. Lepas tu halalkan makan minum aku tau. Tak ada kenapa pula kau tiba-tiba ni. Tak adalah. Aku nak jadi orang pertama yang ucap maaf dengan kau waktu raya nanti. Mereka tahu tak sempat. Kau macam kau nak mampus pula tiba-tiba. Tak baik ke kau macam tu kat aku. Dah lah, aku nak tidur lah. Gurau je lah. Dah. Okay, bye. Have fun. Bye, babe. Bye. Okay, gonna miss you. Bye. Hello. Manalah budak-budak ni? Dah sampai entah tidak. Hari dah makin lewat. Allah. Tu macam budak-budak ni. Ke siapa tu? Tak pernah nampak, macam pernah nampak. Ke siapa ni?
Anak ayah. Hai, Assalamualaikum ayah. Ros, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Macam mana perjalanan tadi, okey? Okey je. Kakak. Fitri. Oh, anak ayah. Ini penat. Jom. Ya, masuk. Okey, makan dalam. Penat ya? Masuk cepat. Ayah, mak kat mana ayah? Ada mak kamu tengah sakit. Mak. Tahulah Assalamualaikum. aku nasib. Tu dalam bilik tu. Kita tengok mak tu. Mak. Masya Allah, Mak. Kamu tadi macam ni, Mak. Mak, bangunlah. Adik nak mak lagi. Tolonglah, Mak. Mak, bangunlah mak. Kita orang sanggup buat apa saja untuk mak. Betul apa saja? Jom teman mak kemas rumah. Mak! Oh my gosh! Mak! Ya Allah, ya Tuhan aku terima kasih ya Allah. Mak ni terkejut tadi. Adik ingat mak betul-betul sakit. Nasib baik mak tipu kita orang je. Mak ni buat adik takut lah. Ya Allah, Mak. Tolonglah jangan buat macam ni lagi. Fitri sampai tinggal kerja-kerja Fitri, meeting Fitri dekat KL tu sebab Mak tau. Tolonglah jangan buat macam ni lagi. Risau kita orang. Itulah, orang dah suruh balik, korang tak nak balik. Kasihan dia loh. Sana kau buat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, berteman takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat sini sana, menyeri malam raya, terhias indah rupa. Cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian serba baru. Sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Selamat Hari Raya Idul Fitri mulia, semoga berbahagia. Alhamdulillah, menjadi juga plan nak satukan family. Pagi raya tu, kakak tengah khusyuk mengaji. Biasalah, Acah terpaling solehah. Nakala minar mursalin. Hei, siapalah yang tak reti nak sidai ni? Fitri pula, tiba-tiba rajin kemas toilet. Rose, mestilah selfie OOTD raya. Budak-budak Gen Z lah katakan. Mak dah cakap, kau tak payah terima. Tak payah terima. Mak, tak habis-habis nak marah aku. Apalah malang sangat nasi aku ni. Redha je lah adik. Melawan Kang masuk neraka. Dah halung je yang adanya. Kakak mana, Ros? Oh, si Fitri kita nak mula beraya dah ni. Along, adik nak minta maaf. Sebenarnya adik dah simpan satu rahsia besar. Adik lama pendam dah rahsia tu. Sebenarnya biasa swallow ada. Tapi Fitri yang bakar. Fitri? Kenapa aku? Ni semua idea kakak. Fitri! Kau? Kau yang aku tak tahu apa kau buat dengan lecturer? Ha? Sekurang-kurangnya adik tak jahat macam kakak. Rosakkan masa depan orang. Lepas tu jangan ingat adik tak tahu akak tu owner kelab malam. Mak dengan ayah tanya dia. Mana dia dapat 4 flat tu? Tanyalah! Sudah! Aku tak sangka kau buat aku macam ni. Alah, aku minta maaf. Aku tak ada niat pun nak buat kau macam tu. Enough! I was so young that time. I'm sorry. Alah, maafkan aku. Alah, aku insaf. Long, Fitri minta maaf Long. Tak ada niat Fitri nak buat macam tu. Aku boleh maafkan korang semua. Dengan syarat korang semua berubah.
Dah lah korang ni, ya Allah. Baik, Mak. Allah. Ayah, tepi ayah. Tepi. Mak. Itu kakak angkat kepala. Dah, Ros. Pergi ambil air untuk mak kamu. Cepat. Mak. Masya Allah, Mak. Mak. Alah, cepat. Bangun, Mak. Ya Allah. Adik, cepat air. Mak. Kejap. Angkat Mak dulu. Pelan-pelan. Minum, Mak, minum. Bismillah, Mak. Mak. Mak tak tahan. Mak. Okey. Hati kena. Kejap. Siap. Istighfar, Mak. Mak kamu dah tak boleh dah tu. Kena bawa ke bawah. Tak boleh. Pindahkan ni. Lapang bawah, pindah air. Angkat. Angkat slow. Sini. Angkat slow. Allahu Akbar. Mak. Itu bantal, Mak. Bantal. Elok kepala mak kamu tu. Hati-hatilah, Lo. Allah. Mak teringin korang bersatu semula. Berdamai adik-beradik. Berkasih sayang sama-sama. Jangan bergaduh-gaduh nak, Alung. Adik. Kakak. Mak. Fitri. Korang bersatu je sayang. Demi Mak. Bersatu ya. Adik-beradik ya. Dah. Bangunkan mak kamu, bagi air. Angkat. Bagi dia air. Angkat dulu. Elok. Allah. Sandarkan Mak, boleh? Pelan-pelan, Mak. Pelan-pelan. Suap air, Ros. Mak ada air sikit, Mak minum. Elok sayang. Bismillah. Assalamualaikum, Mak. Okey, Mak. Okey dah, Mak. Mak jangan buat kerja keras lagi ke, Mak? Biar adik-adik ada dia orang buat. Mak, jaga kami, Mak. Kita orang tak buat lagi. Kaikan raya, Mak. Tolonglah, Mak. Kaikan Kak. Mak demi Mak. Mak sanggup bersatu. Mak. Alung, mana yang Alung buat? Ni? Fitri. Kita makan ni tak tunggu mak ke? Mak kamu kat dapur tu tak buat rendang, tak buat apa dah. Lambat benaunya. Ya, haus lah. Air pun cawan tu. Ya. Bawa air anak kamu haus ni. Kena ayah pergi ambil. Pergi ambil lah. Pergi ambil. Katanya Mak, lama sangat. Yang. Oh, yang. Mana pula orang tua ni? Semua aku kena buat. Fitri? Kakak? Alo? Aku. Kakak? Fitri, kenapa kau harus tinggalkan ayah? Jangan tinggalkan ayah. Hello?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Boleh saya bercakap dengan Cik Anak Ahok? Ya saya. Okey, saya Inspektor Jalal bin Harun ya. Saya buat panggilan ni, saya harap sebelum apa-apa Encik tabah, sekeluarga tabah lah ya. Sebab berita yang saya ingin sampaikan ini mungkin tidak sedap didengar ya. Apa tu? Kenapa tu? Okey, saya cuma telefon ni nak inform Cik bahawa anak-anak Encik berempat mengalami kemalangan dan maut di tempat kejadian. Saya harap Encik dan sekeluarga tabah dan pergi ke hospital untuk buat pengecaman mayat. Baiklah. Yang! Apa ni bang? Mari sini. Abang ada benda nak cakap. Aduh. Ada apanya bapaknya? Apanya? Kenapa nangis-nangis malam ni? Anak kita dah tak ada yang. Tak ada. Kemalangan ya. Hah? Kemalangan? Anak kita dah tak ada. Ya bangun ya. Jangan tinggalkan abang.